Dia ni seorang model di Malaysia yang pernah mewakili Malaysia dalam Miss Earth. Tak lain bukan Nadira Isaac. Hari ni saya pernah spot Nadira Isaac. Ramai betul ya. Suka ya. Ramai betul ya yang kenal Nadira Isaac juga. So jom boss review back daripada Nadira Isaac. Oh, so Nadira Isaac ni adalah ratu cantik lah di Malaysia. Di Malaysia. Oh, wakil Malaysia. Wakil Malaysia, sorry. Faham. Okay, ini adalah Hermes Kelly 25 Gold. Ini gold apa ya ni? Silver. PHW kot, saya tak pasti. So, basically Kelly ni telah pun saya jelaskan pada korang sebanyak 2,439 kali dan korang masih tak faham. Tak tulis je apa? Saya memang garang. Kalau saya cikgu, memang saya garang. So, basically sebenarnya Kelly ni kamu tahu tak nama sebelum ni apa? Kalau saya tanya kamu. Tak tahu. Jom, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Dulu bag ni yang paling banyak pakai adalah pelakon Hollywood, Grace Kelly nama dia. So bila dia pregnant, dia ada apa orang panggil bumper kat perut tu, baby bump. So bila setiap kali kalau paparazzi ambil gambar, dia akan letakkan bag dia ni dekat depan perut dia tu. So orang panggil nama bag tu Grace Kelly bag. Lepas tu Hermes terus tukar nama bag tu, jadi daripada sepolan-sepolan tadi tu terus jadi Hermes Kelly. Cuma kalau level kita ni letak bag dekat baby bump, tak ada siapa dah nak tukar nama bag tu kan. Macam itulah. So itulah asal usulnya. Kelly ni Kelly keluar dulu kan sebelum Birkin Kelly dulu. Kelly lebih tua daripada Birkin. Birkin ni Kelly ni orang biasa bawa macam more kepada official event yang macam formal. Birkin dia still formal, tapi dia orang bawa, dia boleh pergi ke casual macam tu lah. Birkin dengan Kelly dua-dua macam sama, lebih kurang sama level. Harga jauh sikit, tak adalah jauh sangat, tapi Birkin lebih berbaloi. Baik beli tak? Dia berbaloi dia sebab besar. Kamu nak main phone ke apa ni? Nak main phone keluar. Sorry. Keluar. Pergi main phone, pergi main kat luar. Ini dah saya ada dengan Rabi hari-hari. Kita nak tengok bag. Tengok bag apa? Saya dah bukan barang dah sebenarnya. Harga review lupa harga. Jadi, harga beg tangan milik Nadira Isaac, harga dia tak mahal sangat. Dalam RM120,000 sahaja. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.